Syarikat pengeluar emas yang terkenal atas dunia, Perth Mint, baru-baru ini buat satu kerja gila. Mereka telah keluarkan satu gold bar yang beratnya lebih daripada setengah tan, which is lebih kurang dalam 521.2 kg dengan ketulinan 99.9%. Lebih 35 orang spesialis terlibat untuk hasilkan gold bar ni dan prosesnya ambil masa sampai 3 hari. Tapi persoalannya, kenapa mereka nak hasilkan emas sebesar ini? Bukannya customer boleh beli pun. Beli lepas tu angkut bawa balik rumah. Tak ada. Sebenarnya Perth Mint nak tunjuk kemampuan mereka. Sebab bila sebuah mint boleh hasilkan emas lebih setengah tan dengan ketulinan setinggi itu, orang boleh nampak level expertise dan capability yang mereka ada dalam industri emas. Dan bila saya tengok pencapaian Perth Mint ni, saya terus tengok dekat pencapaian Public Gold sendiri. Sebab bulan Mac baru-baru ni, Public Gold pun telah menghasilkan gold bar seberat 31 kg dan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai gold bar terbesar di Malaysia. Pencapaian ini menunjukkan bahawa Public Gold bukan sekadar company yang jual gold bar kepada customer, tapi belakangnya ada operation, pengalaman dan track record dalam industri emas. Dan credibility ni penting sebab bila kita beli emas, kita bukan beli rupa emas tu saja. Kita nak tahu siapa yang jual emas, dari mana emas tu datang dan siapa yang bertanggungjawab terhadap emas yang kita beli. Sepanjang penubuhan Public Gold, tak ada lagi customer yang beli emas tak dapat emas. Walaupun urusan majoritinya online. Cumanya yang penting beli direct melalui Public Gold. Bukannya kita beli dari orang yang kita tak tahu pun mana asal usulnya datang emas tu. Asal murah je kita terus beli. Sebab bila kita beli daripada pihak lain, kita mungkin terdedah kepada risiko penipuan. Boleh jadi emas tu tak tulen, maklumat tu tak betul, ataupun kita sendiri tak tahu sama ada emas tu datang daripada sumber yang sah. Boleh jadi hasil curi. Dah terlibat dengan kes polis pula. Jadi bila nak beli emas, harga per gram tu memang penting untuk kita tengok. Tapi daripada siapa kita beli emas tu lagi penting.